Tu kita korang berbual, tak stabil, tak nak low weight, tak nak exo berkeras dan tak nak spend sampai 1000. Sekarang korang tengah pakai suspension standard kita korang. Inilah dia spring buffer daripada Ultra Racing. Dia plug and play je, tak ada modification. Korang mesti tengok buffer kecil ni, boleh tahan ke berat kereta korang? Tapi material buffer ni kita pakai TPU sama macam casing TPU lah. Jadi kalau kita pressure dia macam mana pun, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. TPU ni bagus sebab dia tahan lasak, tahan panas dan tahan pressure. Contoh ini kat depan korang ni adalah spring standard kereta yang biasanya kalau korang lalu bonggol, spring tu compress habis. Korang akan rasa bumpy. Bumpy dan berbuai lah. Barang ni kita akan pasang dekat spring dan dia akan absorb segala bumpy yang ada tu lah. Jadi kereta korang akan reduce sikit feeling bumpy tu. Dan dalam masa yang sama, handling dan stability pun akan dapat improve juga. Mesti korang nak tanya, tak rosak ke, tak karat ke spring? Ini material TPU. Kalau air masuk ke pasir ke apa pun, dia takkan storekan dalam ni. Dia akan terus jalan je. Jadi dia takkan damagekan korang punya spring lah. Benda ni kecil je dan dia takkan mengeluarkan bunyi apa-apa macam traditional punya buffer. So ini adalah contoh traditional spring buffer. Ikat pakai kabel tie je tuan-tuan. Siap karat lagi, nampak? Ini nampak kesan-kesan karat dan pecah-pecah. Ini semua tak boleh nak tahan lah. Sebab material silikon dan getah ni. Untuk kereta korang yang masih pakai traditional spring buffer macam ni, korang boleh bertukar kepada Ultra Racing spring buffer. Lebih tahan lasak dan lebih secure, geng. Tak perlu dah nak ikat pakai kabel tie. So untuk kereta korang yang belum pakai spring buffer, ada masalah berbuai, ada masalah bumpy, boleh cepat-cepat datang ke Arai Sekejang Bangi. Kita akan recommend size yang sesuai untuk model kereta korang.